standard kandungan yang akan diterapkan ialah 4.1 iaitu mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Manakala standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa dan bahasa yang santun. Seterusnya, bagi langkah PDP atau pelaksanaan RPH adalah seperti berikut. Pertama sekali, pada bahagian set induksi, murid akan didengarkan dengan lagu yang berjudul Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang terlebih dahulu. Kemudian, pada langkah pertama, murid perlu melihat video drama pendek berjudul Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang yang ditayangkan di hadapan kelas terlebih dahulu. Seterusnya, murid perlu mengenal pasti peribahasa yang terdapat dalam cerita. Langkah kedua, murid perlu menyebutkan peribahasa yang diperoleh dalam drama pendek tersebut, kemudian menyatakan maksud peribahasa. Pada langkah ketiga pula, terdapat 3 perkara yang perlu dilakukan, iaitu pertama, pengukuhan, pengayaan dan pemulihan. Pada bahagian pengukuhan, murid perlu melakonkan semula bahagian cerita yang mereka minati dengan menggunakan peribahasa yang bersesuaian. Pada bahagian pengayaan pula, murid perlu menyatakan maksud peribahasa, dan yang terakhir pemulihan, murid perlu menyesuaikan gambar mengikut peribahasa yang sesuai. 2 puteri kayangan diturunkan ke bumi dengan satu amanah mulia, menyatukan 2 kampung yang saling bermusuhan. Puteri Santubong lembut dan berbakat dalam seni tenunan, dan Puteri Sejinjang ceria dan mahir menumbuk padi, berjaya membawa keamanan dan kemakmuran negara. Namun, di sebalik keindahan dan kejayaan itu, cemburu mula bersarang dalam hati. Kata-kata yang seharusnya menyuburkan kasih menjadi racun yang memecah belahkan segalanya. Apabila fitnah mula berakar, kasih sayang diuji dan kepercayaan mula runtuh. Hukuman dari kayangan pun tiba, mengubah takdir 2 puteri kuat selama-lamanya. Sebuah kisah legenda penuh pengajaran tentang kasih sayang, keikhlasan, cemburu dan akibat dari sebuah fitnah abadi dalam bentuk hulu dan pulau yang menjadi saksi bisu hingga kini. Ikuti kisah penuh pengajaran ini tentang kasih, keikhlasan dan akibat fitnah yang memisahkan 2 saudari selamanya. Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Kayangan, tinggallah 2 orang puteri yang sangat cantik, rupawan dan berbakat. Mereka ialah Puteri Santubong, ayu dan lemah lembut, serta Puteri Sejinjang, manis dan periang. Mereka adalah adik-beradik yang sangat dikasihi oleh rakyat jelata. Kedua-duanya diberi tugas oleh Raja Kayangan untuk turun ke bumi bagi membantu memajukan 2 buah kampung yang sering bertelagah, iaitu Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Putih. Wahai Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, melihatkan keadaan di dunia sedang berselarut,
Beta mengarahkan kamu berdua untuk turun ke bumi. Ada dua kampung. Kampung Pasir Putih dan juga Kampung Pasir Putih. Kampung Pasir Putih, maafkan beta. Melihatkan keadaan mereka di sana, beta rasa kamu patut membantu mereka. Dengar apa yang beta kata? Dengar tuanku, dengar ayahanda. Ya, mereka seling bertelingkah antara satu sama lain. Jadi bantulah mereka. Bantu pun. Beta arahkan kamu ke Pasir Kuning untuk kamu menyelesaikan keadaan di sana. Satu pun faham ayahanda. Ya. Kamu pula di Kampung Pasir Ya Kuning. ayahanda. Ya, bagus. Jadi turun ke bumi dan laksanakan untuk kebijaksanaan kamu. Baik ayahanda. Baik ayahanda. Sejinjang akan menyembuk padi menjadi beras yang harum ayahanda. Ayahanda. Dan memberi mereka makan sehingga mereka kenyang dengan jasad, bukan saja dengan hati ayahanda. Ayahanda, Sang Tubung akan menenun kain-kain yang indah untuk rakyat jelata. Tenunan kain itu akan sebarkan kedamaian dari utara ke selatan. Iya, bagus. Itu yang beta inginkan. Maka laksanakan apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh beta ya. Baik Ya. ayahanda. Turun. Nanti hayat dikandung badan ayahanda, kami takkan abaikan ayahanda. Kami akan menerima. Maka turunlah kedua-dua puteri. Seluruh kampung bersorak gembira. Kampung menjadi makmur dan rakyat hidup sejahtera. Puteri Sang Tubung mahir dalam seni tenunan kain. Dia menghasilkan kain-kain yang halus dan cantik dengan corak yang luar biasa. Sementara itu, Puteri Sejinjang pula handal dalam mengisar padi dan menghasilkan beras yang wangi dan berkualiti. Hadilah Sejinjang, tanganmu itu ibarat emas. Setiap kali kau menumbuk padi, wanginya semerbak memenuhi desa. Berasnya putih, bersih dan harum sekali. Aduhai Kekanda. Kekanda pula ibarat pelangi yang menari di atas langit. Corak tenunanmu itu, tidak siapa yang boleh tandinginya. Iya Adinda, benar Adinda. Kain yang lahir dari tenunanmu itu ibarat lukisan dari kayangan. Hamba hanya menenun dengan kasih kepada rakyat. Tetapi, jika tiada padi Adinda, apalah guna kain cantik pada perut yang lapar? Tapi jika tidak kain Kekanda, apalah guna jika perut dah kenyang tetapi berselimutkan daun. Benar Adinda, seperti matahari dan bulan. Masing-masing menerangi pada waktu, masing-masing bersinar tetapi pada waktu yang berbeza. Ya benar, kita kan saling melengkapi. Aduhai Kekanda, alangkah bahagianya kita duduk di bumi ini. Tiada sengketa dan tiada hasad dengki antara kita. Selagi kasih bersemi antara kita, tiada siapa mampu pisahkan kita. Benar, air dicincang Tidak akan putus. Namun, ketenangan itu tidak berkekalan. Semakin hari, semakin terselah kecantikan dan kehalusan hasil kerja Puteri Sang Tubung. Kain tenunannya bukan sahaja digemari rakyat jelata, malah sampai juga ke istana dan dipuji oleh Raja Kayangan sendiri. Anakanda Puteri Sang Tubung, hasil tenunanmu tiada tolok bandingnya. Engkaulah permata dunia kayangan. Seluruh kampung kini bersatu kerana kainmu yang menjadi simbol keamanan. Ayahanda, terima Ayahanda. Ayahanda, kenapa Kekanda sahaja yang dipuji Ayahanda? Bukankah aku telah berpenat lelah menyediakan padi dan beras untuk buat rakyat Ayahanda? Mengapa Kekanda sahaja Ayahanda? Macam Hari demi hari, rasa iri mula berputik dalam hati Puteri Sejinjang. Cemburu bertukar menjadi dendam yang halus.
Pada suatu malam di perkampungan Pasir Putih, puteri sejinjang mula menyemai bisikan halus dalam kalangan penduduk. Nak dengar sesuatu tak? Kalau korang nak tahu, tidak makan mungkin melihat hantam tubuk itu begitu memukau. Kalau korang nak tahu, kain dia tu dibuat daripada sihir jahat, sihir hitam tau. Benar ke tuanku? Aku tidak menuduh, tapi hati-hati kamu semua. Kegelapan bukan sebenarnya datang dari kedamaian. Fitnah yang disebarkan menjadi buah mulut orang-orang kampung. Dua-dua kampung yang dulunya bersatu, kini mula saling mencurigai. Kampung Pasir Kuning bangkit membela Puteri Santubong, namun Kampung Pasir Putih menolak penjelasan itu. Mereka lebih percaya kepada kata-kata Puteri Sejinjang. Persengketaan pun kembali tercetus, memutuskan tali damai yang pernah terjalin. Persengketaan yang berlaku lagi teruk daripada yang sebelum ini. Puteri Sejinjang mermehati dengan rasa bersalah yang mula menanggung dalam dadanya. Dia tidak pernah menyangka bahawa kata-katanya yang didorong oleh perasaan cemburu akan mencetuskan huru-hara sebesar ini. Apa yang pada awalnya hanyalah bisikan kecil di hatinya, kini telah berubah menjadi badai yang menggoncang tanah dan jiwa manusia. Apa yang telah berlaku? Apa yang aku lakukan ini? Fitnah sudah menjadi api yang membakar semua. Ini semua salah aku. Kampung yang bersukita semakin teruk bertelaga. Sementara itu, Puteri Santubong yang sedang menenun di balai seni tenunannya mula merasa gelombang gelisah yang turun dari langit. Angin yang biasanya sepoi-sepoi kini bertiup kasar, membawa bersamanya aura kemarahan dan kecewa. Dia tahu sesuatu yang buruk sedang berlaku, lalu bertanya kepada Puteri Sejinjang. Sejinjang, apa yang terjadi ini? Bukankah kita sudah bina kedamaian? Maafkan mengapa huru-hara semakin kembali? Maafkan aku, Santubong. Ini semua salah aku, Santubong. Salahmu? Ya. Apa maksudmu, adikku? Apa yang telah kau lakukan? Aku telah membuat fitnah besar terhadapmu, Santubong. Maafkan aku, Santubong. Aku telah kata kepada penduduk kampung, aku tidak sangka dia menjadi besar sebegini. Aku kata kau punya tenunan ini hasil daripada kuasa jahat, Santubong. Maafkan aku, Santubong. Ini semua salah aku, Santubong. Mengapa, Sejinjang? Mengapa kau lakukan semua ini padaku? Aku hilaf, Santubong. Aku telah jatuh dalam lembah iri hati, Santubong. Bukan adik-beradik, Sejinjang. Kenapa kau sanggup lakukan ini semua padaku, Sejinjang? Mengapa, Sejinjang? Aku tak mampu, Sejinjang. Langit tiba-tiba menjadi kelam, guruh berdentum dan angin mengganas seolah-olah alam turut murka. Dari celahan awan, cahaya keemasan memancar. Raja Kayangan muncul dengan wajah berkerut marah dan bumi bergetar saat suaranya bergema. Raja Kayangan amat marah dan menghukum Puteri Santubong menjadi gunung dan Puteri Sejinjang menjadi pulau. Ayahanda datang. Wahai Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu diturunkan di muka bumi untuk kamu membawa damai. Tapi sekarang kamu mencetus duka, kamu mencetus celaka. Apa yang telah kamu lakukan ini? Maafkan aku, Ayahanda. Ini semua salah aku, Ayahanda. Maafkan Sejinjang, Ayahanda. Ya, ini memang salah kamu, Sejinjang. Apa yang telah kamu lakukan
Mengapa ini semua harus terjadi? Aku telah tenggelam dalam lautan cemburu, Ayahanda. Ayahanda selalu memuji Kakanda. Bagaimana pula dengan aku, Ayahanda? Maafkan aku. Semua salah aku, Ayahanda. Ayahanda, jangan salahkan Adinda sahaja. Satu pemungkin alfa tidak memikirkan perasaan sejinjang. Itulah kamu. Jikalau Ayahanda mahu menghukum, hukum sahaja kami berdua. Kami tidak mampu. Rakyat kampung bersengketa lagi disebabkan kami. Diam kamu. Ayahanda, maafkan kami, Ayahanda. Puteri Santubong dan Sejinjang menangis. Reda mengangguk perlahan. Tubuh mereka diselubungi kabus lembut. Dalam linangan air mata, mereka berubah menjadi sebuah gunung dan pulau. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Dosa memfitnah itu menyebabkan seluruh kampung menjadi pecah belah yang asalnya mereka bersatu. Oleh itu, hari ini Ayahanda selaku Raja Kayangan akan menghukum kamu berdua. Kamu Santubong, disebabkan kamu membela adik kamu, maka dengan ini Ayahanda akan menghukum kamu. Kamu akan menjadi gunung. Kamu akan menjadi gunung yang mana akan sentiasa diingati oleh mereka. Walaupun kamu benar, tetapi kamu membela adik kamu. Kamu membela dia yang menabur fitnah. Jadilah kamu gunung. Kamu pula Sejinjang. Ya, jangan, Ayahanda. Disebabkan kamu menabur fitnah dan menyebabkan ramai orang menjadi benci antara satu sama lain. Maka kamu Sejinjang, kamu menjadi pulau yang berasing daripada orang. Itu sahaja daripada beta. Pergi kamu. Sejak hari itu, Gunung Santubong berdiri megah di bumi Sarawak, manakala Pulau Sejinjang tenang mendiami lautan. Kedua-duanya kekal abadi menjadi saksi bisu kepada kisah dua puteri kayangan tentang kasih, cemburu dan akibat dari sebuah fitnah. Dan manusia pun belajar bahawa mulut bisa menjadi senjata paling tajam, dan bahawa hubungan yang rapuh harus dijaga seperti benang emas. Jika putus, sukar disambung kembali. Begitulah kisah Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang.